Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Pembelajaran Business Model Canvas di kalangan pelajar Kolej Vocasional Kota Tinggi, Johor. Saya perkenalkan dulu ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Puan Siti Mahani binti Syekh Ismail, rakan penyelidik saya, Puan Nurazian binti Jaafar, dan seterusnya Puan Faizatul Saeedah binti Mi'an. Baik, saya teruskan dengan pengenalan kepada BMC, dan kenapa sebenarnya saya memilih untuk menjalankan kajian berkenaan dengan BMC ni. BMC ni sebenarnya adalah merupakan satu alat visual yang digunakan secara meluas untuk merancang model perniagaan yang lebih sistematik. Dan kenapa saya memilih untuk menjalankan kajian? Kerana saya sering mendapat undangan untuk menjadi tenaga pengajar bagi khusus BMC di KB Kota Tinggi ini. Dan sebenarnya pembelajaran BMC ini banyak keberkesanan dia dan banyak sekarang diterapkan dalam pendidikan vocational pada masa kini. Seperti yang saya maklumkan tadi, institusi yang saya pilih adalah di Kolej Vocasional Kota Tinggi, di mana sebenarnya untuk BMC ini pembelajarannya telah diperkenalkan dahulu dalam sesi pembelajaran yang tertentu untuk memperkukuhkan lagi aspek-aspek usahawanan kepada pelajar-pelajar KB. Dan kalau dilihat sebenarnya tahap kefahaman dan penerimaan pelajar terhadap pendekatan ini masih kurang dikaji secara sistematik. Sebab itu saya dan juga tim mengambil peluang menilai sejauh mana penerimaan pelajar-pelajar KB terhadap kursus-kursus BMC yang telah kami berikan. Saya teruskan dengan penyataan masalah. Bagi penyataan masalah, kami kategorikan kepada 3. Yang pertama adalah berkenaan dengan kekangan pemahaman di mana pelajar tanpa asas perniagaan menghadapi kesukaran memahami konsep seperti segmen pelanggan, aliran pendapatan dan juga struktur kos. Dan yang kedua adalah keberkesanan pedagogi itu sendiri di mana keberkesanan pedagogi BMC ini dalam meningkatkan minat keusahawanan pelajar di peringkat vocational belum diteliti secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah keperluan penilaian di mana kajian ini penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembelajaran BMC memberi kesan kepada pembangunan pengetahuan dan kemahiran pelajar itu sendiri. Jika dilihat, ada 4 objektif yang kami sasarkan dan juga ada 4 persoalan kajian, iaitu apakah tahap kefahaman pelajar terhadap komponen BMC, bagaimana keberkesanan pembelajaran BMC, apakah impak BMC terhadap kemahiran berfikir secara kritis dan minat keusahawanan, dan yang terakhir, adakah wujud perbezaan berdasarkan program pengajian. Berikut adalah 9 blok BMC yang kami terapkan dalam sesi pembelajaran kepada pelajar-pelajar KB bagi mereka merancang perniagaan secara menyeluruh dan juga sistematik. Dan seterusnya saya sertakan juga kajian-kajian literatur terkini yang membincangkan berkenaan dengan pembelajaran Business Model Canvas ini. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan melibatkan tinjauan deskriptif yang menggunakan soal selidik dan 130 orang pelajar KB Vocational Kota Tinggi yang telah didedahkan kepada pembelajaran BMC ini dipilih sebagai sampel, dan daripada 130 orang ini seramai 116 orang yang menjawab soal selidik yang telah diedarkan. Instrumen soal selidik ini menggunakan skala Likert 4 mata dan merangkumi 5 bahagian yang utama, dan analisis data ini akan dianalisis menggunakan SPSS dengan statistik deskriptif dan juga ANOVA. Baik, struktur soal selidik ini terbahagi kepada 5 bahagian utama seperti yang saya maklumkan tadi. Bahagian A adalah berkaitan dengan maklumat demografi pelajar, bahagian B adalah kefahaman terhadap komponen BMC, dan bahagian C soalan yang dibangunkan berkenaan dengan keberkesanan pembelajaran BMC. Bahagian D adalah impak terhadap kemahiran berfikir secara kritis dan minat keusahawanan, dan juga bahagian E adalah cadangan atau pandangan sekiranya ada. Dan skala Likert 4 mata tadi adalah sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan juga sangat setuju. Kepentingan kajian ini saya bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah untuk pendidik, di mana bagi pendidik dia dapat membantu merancang strategi pengajaran BMC yang lebih berkesan dan juga mesra pelajar. Kemudian adalah untuk pelajar itu sendiri, di mana meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perancangan model perniagaan dan menggalakkan pembabitan dalam aktiviti keusahawanan. Dan yang terakhir adalah untuk institusi sendiri, di mana akan menjadi satu panduan untuk memperkukuhkan kurikulum berasaskan TVET dan juga keusahawanan. Baik, saya teruskan dengan hasil dapatan bagi kajian ini.
Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan profil responden kajian. Jika dilihat, jumlah responden adalah seramai 116 orang pelajar yang terdiri daripada 7 program yang berbeza dan seramai ataupun sebanyak 87.93% adalah terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 102 orang dan 14 orang pelajar perempuan. Dan 97.41 adalah memberikan respon yang mereka berminat untuk menjalankan perniagaan iaitu seramai 113 orang pelajar yang mahu menjadi usahawan dan 23.28% yang mempunyai pengalaman di mana mereka pernah mengikuti kursus berkaitan keusahawanan. Seterusnya adalah untuk melihat ataupun menjawab persoalan kajian yang pertama adalah berkaitan dengan tahap kefahaman komponen BMC di mana kesemua 8 komponen BMC yang telah dibangunkan soalannya dalam soal selidik menunjukkan tahap kefahaman yang tinggi dengan skor min di antara 3.64 hingga 3.74. Kalau dilihat 3.64 aktiviti utama dan rakan strategi adalah merupakan skor yang terendah tapi masih berada pada tahap skor min yang tinggi, dan yang paling tinggi adalah 3.74 iaitu tahap kefahaman pelajar terhadap saluran penghantaran. Dan kalau dilihat sisihan piawai adalah daripada 0.43 hingga 0.50 bagi persoalan kajian yang pertama ini, dan ini menunjukkan konsistensi jawapan daripada responden. Seterusnya adalah berkenaan dengan keberkesanan pembelajaran BMC itu sendiri. Kalau dilihat skor min yang tertinggi adalah 3.78 di mana BMC sangat berguna untuk kursus dan juga projek. Okey, 3.75 mereka lebih memahami perancangan perniagaan dan 3.73 proses merancang akan lebih tersusun. Dan dapatan utama bagi persoalan kajian ini adalah semua item berada pada tahap yang tinggi iaitu 3.69 hingga 3.78, dan ini menunjukkan BMC meningkatkan keberkesanan pelajar dalam merancang, menyusun dan menilai idea perniagaan secara sistematik. Seterusnya adalah berkaitan dengan impak terhadap minat keusahawanan di mana hasil dapatan menunjukkan minat pelajar meningkat iaitu minnya adalah sebanyak 3.76. Pembelajaran BMC meningkatkan minat untuk menjadi seorang usahawan. Keyakinan pelajar juga bertambah di mana min menunjukkan 3.72. Pelajar lebih yakin untuk membentangkan idea perniagaan, dan pemikiran pelajar lebih kreatif di mana minnya adalah 3.71. BMC membantu untuk berfikir secara kreatif dan juga inovatif, dan yang terakhir adalah pelajar-pelajar bersedia untuk memulakan perniagaan di mana minnya menunjukkan 3.75. Pelajar akan rasa lebih bersedia untuk memulakan perniagaan, dan sisihan piawai bagi persoalan kajian ini adalah 0.42 hingga 0.48 juga menunjukkan konsistensi pandangan daripada responden. Seterusnya bagi kebolehpercayaan instrumen kajian iaitu bagi melihat soal selidik yang dibangunkan itu adalah bermutu ataupun tidak. Kita menilai ataupun kita mencari alfa kombasnya di mana kalau dilihat ketiga-tiga persoalan kajian tadi berkaitan dengan kefahaman, keberkesanan dan impak yang telah dibangunkan dalam borang soal selidik itu menunjukkan alfa kombas 0.939 bagi kefahaman, 0.964 bagi keberkesanan dan 0.961 bagi impak, di mana semuanya adalah sangat tinggi, dan semua nilai ini melebihi 0.9 membuktikan item soal selidik konsisten dan boleh dipercayai untuk mengukur konstruk pembelajaran BMC. Okay, seterusnya kita lihat pula perbezaan mengikut program pengajian di mana bagi lihat perbezaan ini kita menggunakan one way ANOVA, ujian ANOVA satu hala bagi mengenal pasti perbezaan yang signifikan dalam pembelajaran BMC. Okay, untuk makluman, pelajar responden ataupun yang menjawab soal selidik ini adalah 116 orang pelajar yang terdiri daripada pelbagai program pengajian. Antaranya adalah Diploma Teknologi Automotif, Diploma Teknologi Elektrik, Diploma Teknologi Kimpalan, Teknologi Pemesanan Industri, Teknologi Penyejukan dan juga Penyaman Udara, Teknologi Elektrik dan juga Diploma Teknologi Pembinaan. Itu yang kita nak tengok, adakah latar belakang ataupun perbezaan program pengajian ini memberi kesan terhadap pembelajaran, keberkesanan pembelajaran BMC. Okey, jika dilihat keberkesanan pembelajaran BMC menunjukkan nilai yang signifikan di mana P-nya adalah 0.001.
0.36 iaitu lebih kecil daripada aras signifikan 0.05. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap keberkesanan pembelajaran BMC antara pelajar yang mengikuti program pengajian yang berbeza. Sebaliknya bagi dua item yang lain itulah, iaitu kefahaman dan juga impact. Okey, ini menunjukkan mungkin faktor ini mungkin dipengaruhi oleh pendekatan pengajaran dan penekanan elemen keusahawanan yang berbeza antara program. Tahap pendedahan pelajar kepada konsep perniagaan serta minat pelajar terhadap aplikasi model perniagaan itu sendiri. Secara keseluruhannya, hasil ujian ANOVA ini menunjukkan bahawa hanya aspek keberkesanan sahaja yang dipengaruhi secara signifikan oleh program pengajian pelajar. Ini menunjukkan bahawa latar belakang bidang pengajian memainkan peranan penting dalam menentukan sejauh mana pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran BMC secara lebih berkesan. Okay, secara keseluruhannya untuk kajian ini, skor min adalah berada pada tahap yang tinggi di mana kefahaman, keberkesanan dan impak pembelajaran BMC berada pada tahap skor min yang tinggi. Dan keyakinan pelajar juga meningkat di mana pelajar lebih yakin untuk menyampaikan idea perniagaan dan mengenal pasti strategi perniagaan. Dan kemahiran pelajar dapat juga diperkasa kerana melalui BMC ini kita dapat memperkukuhkan pemikiran yang kritis dan kreativiti dalam merancang keusahawanan, dan BMC ini juga adalah merupakan satu pendekatan yang berkesan dalam pendidikan vocational. Seterusnya, pengkaji mencadangkan beberapa tindakan yang boleh dilakukan. Okey, antaranya adalah dengan mengukuhkan kaedah pengajaran yang sedia ada dengan melaksanakan simulasi dan sebagainya, menghasilkan modul interaktif digital. Okey, pensyarah diberikan latihan supaya pensyarah lebih cepat membimbing dan menilai pembelajaran berasaskan BMC, dan juga mungkin pengkaji-pengkaji yang lain boleh menjalankan kajian lanjutan bagi menilai kesan jangka masa panjang terhadap prestasi lepasan-lepasan pelajar vocational. Okey, selain daripada itu, BMC ni kita lihat dia adalah merupakan pemangkin bagi keusahawanan TVET, di mana Business Model Canvas ni bukan sahaja membantu pelajar memahami konsep perniagaan secara teori, tetapi juga menggalakkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam membina idea perniagaan yang realistik dan juga berdaya saing. Ini boleh dilihat daripada pendekatan strategik, sokongan yang berterusan dan juga pembangunan modal insan. Di mana kalau kita lihat kita kalau boleh College Vocational ini berfungsi sebagai pemangkin utama dalam aktiviti keusahawanan yang ada. Dan saya rasa itu sahaja pembentangan daripada hasil kajian kami, dan diharap kajian ini dapat memberi sedikit sebanyak input untuk diambil langkah seterusnya oleh pihak vocational sendiri dan juga daripada pihak saya sendiri sebagai tenaga pengajar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.